Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Lama dah saya tak buat video. Sibuk punya urusan. Hari ini saya nak berkongsi pandangan lah. Tentang sekarang yang banyak orang cerita pasal isu kalau nak cari suami, cari yang kaya. Banyak orang bagi pandangan tentang benda ni. Kalau nak cari suami, cari yang kaya. Jangan cari yang miskin. Kalau pada saya tu macam-macam jenis. Ada kaya yang dah memang dia kaya daripada keturunan dia, mak dia, atuk dia, nenek dia, mak ayah dia dah kaya. Kalau memang dah kaya macam tu, Alhamdulillah rezeki anak tu kan. Jarang kita jumpa dia jenis kaya yang dia berusaha sendiri pada usia yang muda tu. Ada tapi tak ramai. Tak ramai lah lelaki yang muda-muda dia terus kaya. Sebab kadang-kadang kita muda-muda ni kita masih cari rentak untuk arah mana kejaya yang kita suka, yang kita nak. Betul tak? Itu kadang-kadang lambatnya matang, masih lagi bermain-main. Jadi kalau nak katakan, kalau nak kahwin, carilah suami yang kaya. Saya ada juga setujunya. Ada juga saya tak setuju. Terpulang pada pandangan masing-masing lah. Kalau tanya saya akan cakap, kahwinlah dengan lelaki yang rajin. Kahwinlah dengan lelaki yang rajin. Kenapa saya cakap rajin? Kahwinlah lelaki yang rajin berusaha, rajin bekerja, tak buang masa lepak sana sini. Kenapa saya cakap rajin? Kaya ni kadang-kadang, contoh, mak bapak dia kaya. Kita nak kahwin dengan dia. Yalah anakmu kaya. Mak dia bagi rumah. Mak dia bagi kereta. Mak dia bagi kereta, rumah. Bagi dia modal untuk buka bisnes. Katakanlah. Kalau dia bukan seorang yang rajin. Boleh bertahan ke kaya tu? Kalau dia bukan seorang yang rajin berusaha. Rajin untuk meningkatkan hidup. Boleh bertahan ke kaya tu? Cuba fikir. Ada je orang kahwin dengan anak orang kaya. Orang kahwin tinggal cuci kaki je. Rumah dah besar. Kereta besar. Bisnes suami besar. Kira mak bapak dia pun kaya. Tuk. Suami tak pandai nak handle. Kadang suami malas. Tahan mana? Kita nak kahwin terus kaya ke? Kita nak pilih orang yang rajin berusaha? Cuba renungkan. Katakanlah kalau kita kahwin dengan lelaki yang biasa je. Tapi dia rajin bekerja, dia rajin berusaha.
Tak buang masa lepak sana sini. Ada je cara dia nak cari duit, nak cari rezeki. Ada je. Kita boleh pilih yang mana. Yang kaya tadi tu memang mak ayah dia kaya ataupun kita nak pilih yang rajin. Rajin dia kalau dia rajin memang rajin sampai ketua dia rajin insyaAllah. Dia takkan biarkan kita mati kelaparan. Masa dia tak adalah dia habiskan nak cari perempuan muda. Tapi dia rajin bekerja je cari rezeki nak bilik hidup. Mana lebih kita pilih? Bijak-bijak lah. Bijak-bijak menilai. Kalau kaya, masa muda dia dah ada bisnes sendiri, usaha sendiri, syukur Alhamdulillah, hidup perut mak dia. Syukur Alhamdulillah, siapa yang dapat syukur Alhamdulillah. Tapi kalau dia tak kaya, tapi dia seorang yang rajin berusaha, rajin bekerja, tak ada lepak sana sini, tak salah juga kalau kita pilih orang yang macam tu. Betul tak? Jadi fikirlah. Nak cari lelaki yang rajin ke yang kaya. Kita ni kalau hidup kita rajin, cari rezeki, suami tu rajin, bekerja, insyaAllah Allah sentiasa membuka pintu rezeki. Sentiasa Allah tu tunjukkan dia jalannya. Sebab dia rajin. Yang bermasalah ni, kalau dia kaya pun, asal daripada ibu bapa, tapi dia malas nak berusaha, malas nak kembangkan bisnes dia. Lama-lama habis juga. Kalau dia kaya pun kaki perempuan, tapi enjoy, tak seronok juga itu. Jadi, jangan tengok dunia ni sebesar lubang kunci tau. Jangan tengok, luaskan sikit pemikiran. Jangan terus nak kaya-kaya. Mana taknya kalau kita dah terapkan, carilah lelaki yang kaya. Majoritinya yang kewangan stabil apa? Suami orang yang dah tua-tua. Mana tak banyak berondol. Minta maaf cakap lah. Sebab apa? Kadang-kadang orang tua pun mak bapak cari lelaki yang kaya. Kalau katakan stabil ekonomi, kebanyakannya lelaki tua lah. Hidup dah stabil. Masa dia muda susah dulu. Kalau bini dia yang teman dia. Datang pula yang perempuan-perempuan muda ni. Dia kaya. Stabil hidup ni. Sombong. Sebab tu jangan biasakan cakap dengan anak. Nak cari lelaki, cari yang kaya. Cakap, cari yang rajin. Cari yang rajin berusaha, rajin bekerja. Bukan kaki perempuan, bukan kaki lepak. Lelaki yang ada agamanya. Kan bagus kalau kita ajar nak perempuan macam tu. Tak. Itu dia modalnya. Kalau macam tu semua orang lagi. Yang mana lelaki yang rajin berusaha tapi tak ada kaya. Tak laku, kesian. Hai mak bapak sekarang. Tapi saya setuju bila dia cakap perempuan mesti ada kerjaya sendiri, sumber kewangan sendiri. Itu saya setuju. Saya setuju sangat. Kenapa saya setuju? Sebab pada saya, zaman ni, perempuan memang kena ada pendapatan sendiri. Sebab sekarang pun, tengoklah, kos hari hidup. Satu lagi, lelaki sekarang ni susah dipegang hati ni. Perempuan sekarang pun, macam saya cakap tadi, nak lelaki kaya. Banyakkan lelaki kaya tu, suami orang yang dah lama kahwin yang stabil ekonomi ni.
Yang saya tak setuju dia ajar macam tu. Yang dicarinya nanti suami orang. Kami cerita yang stabil ekonomi itu suami orang. Yang dah tua-tua tu kan yang agak-agak umur 35, 45, 40, 50. Kalau perempuan ada pendapatan sendiri, apa-apa berlaku, dia masih boleh bertahan. Itu saya setuju. Perempuan memang patut kena ada pendapatan, sungguh pendapatan sendiri. Ada kerjaya sendiri. Bagus. Itu mak memang galakkan. Apa-apa jadi, kita tak takut. Sebab kita boleh survive. Jadi, buat anak-anak dara kat luar sana tu, memang boleh cari lelaki yang kaya. Tapi tengok juga, dia kaya tu daripada orang tua dia ke, ataupun dia kaya daripada usaha dia sendiri. Contoh, dia muda, dia ada bisnes sendiri. Dia bina sendiri bisnes tu, itu bagus. Sebab daripada situ kita tahu, oh dia ni seorang rajin. Dia rajin sampai berada bisnes sendiri, itu bagus. Tapi kalau dia kaya daripada mak ayah dia, kahwin dah ada rumah, ada kereta, mak dia bagi modal buka bisnes. Tapi kalau dia malas melengkop juga bisnes tu, macam mana? Cuba dibandingkan dengan lelaki yang rajin. Mana pilih? Kalau lelaki tu rajin, masa dia dihabiskan dengan bekerja, tak boleh lepak sana sini, tak kaki perempuan, tak kaki enjoy. Perempuan dia cari rezeki. Lelaki macam tu, tidaklah heran kalau satu hari nanti dia berjaya dan boleh kaya raya. Sebab apa dia rajin? Jadi, cari lelaki yang rajin. Jangan hidup nak terus senang. Tak apa berkaya-kaya dulu. Berenang-renang dulu. Hidup ni macam tu lah. Jangan nak terus senang. Jadi, fikirlah. Nak lelaki kaya ke? Yang kaya daripada orang tua dia kaya. Yang dia warisi ibu bapanya rumah, kereta, bagi modal bisnes. Ataupun nak lelaki yang dia muda, dia dah rajin berusaha buka bisnes sendiri. Ataupun lelaki yang biasa tapi dia rajin. Fikir. Jadi anak-anak fikirlah ya. Itu je lah yang saya nak bagi pandangan. Okey, sampai sini je video saya hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Renung-renungkanlah, fikir-fikirkan ya apa yang saya cakap tadi tu. Jangan terlalu gairah sangat nak bersuami ke orang kaya. Fikir-fikir jauh-jauh. Okey? Assalamualaikum.